Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Jadi walaupun memandangkan minggu ini masih minggu Aidilfitri, namun kita nak tak nak perlu follow lah kalender akademik yang telah ditetapkan dan minggu ini adalah minggu pertemuan kita untuk minggu ketiga. Jadi seperti yang saya maklum dalam grup, kita akan buat kelas secara unsynchronized dan saya record video, korang boleh tonton video secara tidak serentak lah. Okey, apa yang perlu dibuat untuk kelas amali minggu ketiga ini, korang perlu refer di outer untuk kelas amali, di mana saya dah masukkan kertas arahan amali, dan untuk kehadiran kelas amali adalah berdasarkan penghantaran lab 1 di ruangan individuals activity lab 1 Jadi firstnya korang boleh download dulu kertas arahan amali. Okey, untuk arahan amali ini bagi minggu ketiga lab 1 telah disediakan oleh penyelaras khusus iaitu PMTS Dr. Fazlinda, dan tugasan amali ini adalah dilaksanakan secara selaraslah sama dan semua pelajar perlu siapkan amali mengikut tempoh yang diberikan. Dan tujuan lab pertama ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pembangunan ABBM kepada proses PDP dan amali ini akan dijalankan secara individu memandangkan korang sekarang berada di kediaman masing-masing, berada di tempat masing-masing, jadi agak sukar untuk saya laksanakan secara kumpulan. Walaupun session lain yang perdana ni Dr. Fazlinda laksanakan secara kumpulan, tapi untuk pesisir saya dah mention memang kita akan buat secara individu memandangkan masing-masing memang berada di tempat sendiri jadi agak sukarlah kalau kita nak laksanakan secara kumpulan. Jadi untuk amali yang pertama ni, apa yang perlu anda siapkan adalah di mana menyediakan satu ABBM. ABBM ni adalah alat bahan bantu mengajar di mana ianya boleh pilih apa-apa ABBM untuk subjek mata pelajaran yang tertentu yang bersesuaian. Terpulang boleh buat untuk subjek di peringkat sekolah menengah ataupun sekolah kebangsaan, sekolah rendah mana-manalah yang korang rasa bersesuaian, dan terpulang mengikut kreativiti masing-masing, dan pastikan ianya memberi kesanlah kepada proses PDP di mana ianya mencapai learning outcome yang kita dah tetapkanlah. Okey, jadi terpulang. Okey, tempoh untuk tugasan amali ini diberi dalam lebih kurang 3 minggu, bermula dengan minggu ketiga ini sehingga minggu kelima. Jadi tarikh akhir perhantaran tugasan ini adalah pada minggu kelima, iaitu pada 20 April. Dan apa yang perlu korang hasilkan adalah satu ABBM, terpulang, pilih mata pelajaran apa-apa yang bersesuaian, dan korang perlu record video penghasilan ABBM daripada mula korang hasilkan sehingganya terhasil dan macam mana nak guna ABBM tersebut lah. Dan keperluan tugasan ni korang boleh gunakan apa-apa bahan ataupun barang yang ada di sekeliling lah. Contohnya korang nak guna paper, marker, klip kertas dan sebagainya, ianya terpulang kepada kreativiti masing-masing. Dan setiap amali ini adalah lebih kurang 10 markah. Okey, saya tunjuk satu contohlah berkaitan dengan ABBM yang dihasilkan oleh seorang pelajar. Yang ni saya ambil random dekat YouTube jadi korang boleh tengok contoh.
Okey. Okey, jadi kalau tengok daripada tajuk video ini, di mana ABBM ini disediakan untuk subjek RBT, spesifiknya adalah untuk murid bermasalah pertuturan. Jadi kalau korang tengok tadi, ABBM-nya banyak kepada pelajar ini dia asingkan suku kata mengikut highlight warna yang berbeza untuk memastikan murid-murid yang bermasalah pertuturan ni boleh sebut dengan lancar dan ada peneguhan lah. Di mana mereka pelajar ini dia buat satu peneguhan untuk memastikan pelajar ni dia menguasai cara bertutur dengan betul. Jadi terpulang ikut kreativiti masing-masing macam mana nak hasilkan ABBM. ABBM untuk pelajar yang normal pun tak ada masalah. Yang penting ianya mencapai learning outcome ataupun objektif pembelajaran bagi certain subtopik ataupun certain topik yang korang pilih. Terpulanglah nak pilih subjek sains ke, matematik, RBT,
seni visual ataupun apa-apa subjek yang relevan untuk dijadikan ABBM. Jadi yang lain-lain ni korang boleh refer dekat YouTube contoh-contoh lain ABBM yang dapat membantu murid lah dalam proses PDP.